Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairun wa abqa. Ini moto, slogan orang Islam yang melihat dunia dengan sudut pandang mata hati. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat adalah jauh lebih baik dan jauh lebih kekal lama banding dengan dunia. Atas imbangan inilah orang Islam pada bila-bila masa dia akan selamat. Biarpun dia pangkat tinggi, jawatan tinggi, gaji besar, rumah tangga bahagia, dan masa yang sama dia juga di akhirat juga selamat. Pembuktian saintifik atas kenyataan ini telah berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak ambil Nabi. Kalau kita kata okey, cerminannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin kita berkata Nabi terlampau ideal untuk saya. Tak apa, tinggal seketika Nabi, ambil sahabat-sahabat Nabi je. Mereka yang tidak maksum sama macam kita juga tidak maksum. Contoh, tuan-tuan akan bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini bukan orang Arab, tapi orang Rom, yang disebut sekarang dengan Itali. Beliau daripada Rom musafir ke Mekah memeluk Islam, dan beliau juga seorang businessman. Beliau berniaga, kaya raya dan jutawan di Mekah, sebaris dengan Abdul Rahman bin Auf. Tiba masa tanfir am, kerahan tenaga. Apa dia? Mesti berhijrah ke Madinah akan orang-orang Islam dalam peristiwa hijrah. Maka Suhaib Ar-Rumi juga tak ketinggalan ikut Nabi berhijrah. Habis tu harta benda dia yang banyak, kekayaan yang melimpah ruah tu apa dia buat? Dia package, letak atas belakang unta. Letak atas belakang unta harta benda dia, wang dia. Musafir keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Elok-elok keluar saja daripada bandar Mekah, tiba-tiba dia ditahan oleh Abu Jahal. Semua-semua pun Jahal ni lah, terima muka dia ni. Abu Jahal tahan Suhaib Ar-Rumi dan tanya, wahai Suhaib, kamu nak ke mana? Oh, saya nak keluar daripada Mekah, berhijrah ke Madinah. Ikut siapa? Ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Suhaib, aku sebagai ketua di Mekah, aku tahan kamu. Aku tak akan izinkan kamu untuk bermusafir ke Madinah. Kenapa? Kamu kena ingat latar belakang kamu, wahai Suhaib. Kamu bukan orang Arab Quraisy di Mekah. Kamu datang daripada Rom sebatang karah sampai ke Mekah. Kamu berniaga di Mekah, kamu kaya raya di Mekah dengan duit-duit kami. Tak cukup dengan itu, kamu peluk Islam. Sekarang dengan begitu senang sekali kamu nak ambil harta benda kamu semula, pergi ke Madinah semata-mata ikut Muhammad. Aku tak akan izinkan sama sekali. Suhaib Ar-Rumi dengan tenang membuat satu tawaran. Wahai Abu Jahal, apa kiranya kita buat satu muadalah, timbang tara, win-win situation. Apa dia? Okey, kamu tengok kan betapa banyaknya harta benda aku yang aku longgokkan atas belakang unta. Nampak? Apa kiranya kalaulah aku beri semua kekayaan-kekayaan yang aku miliki ini, yang nampak depan mata kamu tu, aku beri free kepada kamu semua dengan syarat kamu mesti bebaskan aku untuk aku merdeka keluar ke Madinah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Abu Jahal ni, tuan-tuan dan puan-puan, dengan duit, dengan subsidi, dengan wang off ni cair terus. Bagi duit je, akhir sekali Abu Jahal kata, okey, kalau macam tu okey. Ni panggil Abu Jahal ni. Bagi duit je kira okey. Bagi wang off je terus cair okey. Bagi subsidi terus cair okey.
Ni kalau ada kat Malaysia ni, kena ingat ni baka tak cantik ni. Kalau dengan duit boleh menggadai prinsip perjuangan, maaf cakap, sejarah kata ini baka Abu Jahal baka ni. Cuma kita tak tahu macam mana boleh sampai kat Malaysia. Mungkin tongkang pecah. Tapi moral of the story yang anak-anak hak lainnya ialah, okey, kalau kita tanyalah, kalau sempat kita boleh tanya Suhaib Ar-Rumi, Suhaib tak sayang kepada harta benda dia? Agak-agaklah tuan-tuan dan puan-puan, Suhaib Ar-Rumi ni tak sayang kepada harta benda dia? Sayang kan? Mana ada seseorang tak sayang kepada harta benda dia? Jangan kata orang siuman, orang gila sayang pada harta benda dia. Orang gila sayang. Kalau tuan last kali apa dia kata? Warna merah ada warna merah. Tu dia. Maknanya tengah-tengah gila tu boleh beza. Hak mana RM1, hak mana RM10. Itu cerita baik daripada dunia. Sayang Suhaib kepada harta benda, sayang lagi Suhaib kepada Allah dan Rasul. Beliau tak nak semata-mata kerana harta benda inilah halangan untuk beliau melaksanakan tuntutan berhijrah kerana Allah dan Rasul. Ini falsafah hidup. Falsafah hidup Suhaib Ar-Rumi, senang-senang dunia, senang lagi di akhirat kalau betul gayanya. Falsafah hidup Suhaib Ar-Rumi, susah-susah dunia, susah lagi akhirat kalau tak betul gaya hidupnya. Falsafah hidup Suhaib Ar-Rumi, sayang beliau kepada harta benda, sayang lagi kepada perintah Allah dan Rasul. Kenapa beliau dengan senang hati melepaskan harta benda dia, menjadi seorang yang sebatang karah ikut Muhammad ke Madinah? Sebab dia melihat dunia dengan sudut pandang mata hati yang berpaksikan kepada wahyu, walal akhiratu khairu wa abqa. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ummu Salamah yang akhirnya menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjanda, tapi sebelum tu beliau berkahwin dengan seorang yang lain dan dia dapat seorang anak di Mekah ni. Bayangkan baru saja bersalin, tapi oleh kerana datangnya perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya berhijrah ke Madinah, beliau tak senang hati berada di Mekah, biarpun beliau diberi excuse untuk terus berada di Mekah kerana beliau baru bersalin. Orang bersalin, ibu-ibu di belakang tahu sangatlah kan, darah bercupak-cupak keluar daripada badan, dalam keadaan penat, letih, tak bermaya. Tetapi beliau gagahkan diri bermusafir 20 hari semata-mata nak ikut perintah Allah dan Rasul. Susah. Tapi ingat, susah dunia, kalau tak kena gaya, lagi susah akhirat kelak. Allahu Akbar. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, beliau berhijrah ke Madinah sebatang karah, tinggal kekayaan di Mekah, tinggal isteri di Mekah. Akhirnya beliau dipersaudarakan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Rabi'ah dalam peristiwa ta'akhi yang kita terjemahkan hari ini dengan program mentor-menti. Orang Madinah mesti bantu orang Mekah yang bermusafir, yang berhijrah. Sa'ad bin Rabi' ini, tuan-tuan dan puan-puan, beliau juga seorang jutawan di Madinah, yang kebetulan beliau dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dan dia menjiwai Abdurrahman bin Auf ni seorang jutawan. Orang yang biasa ada duit, tiba-tiba tak ada duit. Payah kan? Jadi bagaimana empati ada pada Sa'ad bin Rabi'? Aku tahu ni sahabat aku ni Abdurrahman bin Auf orang kaya, tiba-tiba datang ke Madinah sebatang kara. Jiwa orang kaya ni tiba-tiba kalau tidak ada duit memang resah. Akhir sekali beliau buat tawaran, wahai Abdurrahman bin Auf, aku jutawan, katakanlah aku ni ada 1 juta ringgit, apa kira 500,000 kita bagi dua, 500,000 aku ambil, 500,000 kamu ambil. Allahu Akbar. Agak-agaklah kalau tawaran di forward kepada tuan-tuan dan puan-puan,
Apa kiranya? Tetapi Suhaib, bagaimana Abdul Rahman bin Auf, seorang yang tak mengambil kesempatan, beritahu tak payahlah, saya akan independen dengan diri saya sendiri. Habis setakat tu, datang pula tawaran kedua. Wahai Abdul Rahman bin Auf, kamu datang sebatang kara bujang ni. Kebetulan aku ni berpoligami, isteri 2 orang. Aku akan display kepada kamu kedua-dua orang isteri aku ni, kemudian kamu tengok mana yang paling kamu berkenan, paling cantik, paling muda, paling dahi bersinar. Hak mana kamu rasa nak, kamu tunjuk je. Aku akan cerai immediately, aku akan cerai dia. Agak-agak kalau di forward tawaran kepada tuan-tuan, apa raja? Berasaplah Haji Zul, orang pertama sekali. Tetapi gambaran, dan Abdul Rahman bin Auf itu tak payah cerai. Bahkan seelok Sa'ad bin Rabi' nak sebut aku akan ceraikan isteri aku yang nama sekian-sekian, terus Abdul Rahman bin Auf tutup mulut Sa'ad bin Rabi', jangan ceraikan isteri kamu. Moral yang anda nak sebutnya ialah bagaimana indah ada gambaran al-ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kenapa jadi macam ni? Sebab mereka melihat dunia yang ada di mata mereka dengan sudut pandang mata hati yang berpaksikan kepada agama. Untuk kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat ni terlampau jauh sangat. Kita dengan dunia ni, kita ambil standard kita je. Standard apa? Subuh pagi cukup dah. Dalam keadaan masyarakat sekeliling surau ni, agak-agak berapa orang yang melihat untuk solat subuh ini dengan sudut pandang mata hati yang berpaksikan kepada wahyu. Kalau mereka tahu Masya Allah besarnya pahala solat berjamaah subuh, lebih-lebih lagi dilaksanakan di surau dan masjid, maka yakinlah akan ramai lagi sahabat-sahabat kita akan turun untuk solat subuh berjamaah di surau kita ni. Tapi apakah daya mereka melihat kehidupan di dunia ini dengan sudut pandang mata zahir. Akhir sekali mereka rasa lebih seronok dengan tilam mereka, dengan bantal mereka. Kalau mereka ni melihat dengan sudut pandang mata hati, mereka lah orang yang paling dermawan, mereka lah orang yang paling hebat menolong orang, mereka lah orang yang paling istiqamah berjuang atas nama Islam, mereka lah orang yang paling benci kepada kemungkaran dan maksiat. Kenapa? Mereka melihat dengan sudut pandang mata hati yang berpaksikan kepada wahyu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulannya kepada cerita Qarun ialah, pertama sekali kita bukan nak hanyut dengan cerita Qarun. Jadikanlah Qarun itu sebagai cerminan kepada hidup kita, untuk kita mengambil kesimpulan dengan masa-masa yang berbaki pada hidup kita ini. Biarlah kita meletakkan setiap realiti hidup kita ini dengan meletakkan akhirat sebagai dasar dia. InsyaAllah pada masa itu tuan-tuan sebagai manager mengurus apa jua event kehidupan akan selamat. Tuan-tuan mengurus ekonomi selamat. Oh, ini riba, ini rasuah, ini tipu, ini khianat, aku tak akan terlibat. Kenapa? Senang-senang dunia tak kena gaya, susah aku di akhirat kelak. Suami isteri yang asyik berkelahi sahaja. Kenapa? Kerana masing-masing sudut melihat dengan sudut pandang mata dunia. Suami ada benda yang dia nak daripada isteri tapi dia tak dapat. Isteri ada benda yang dia nak daripada suami tapi ada dia tak dapat. Yalah, nobody perfect. Tapi kalau kita melihat walal akhiratu khairun wa abqa, kita akan menerima pasangan hidup kita seia yang ada. Cinta bukan untuk dimiliki tapi untuk kita sebarkan. Kita jangan menjadi sama seperti gelas kosong yang sentiasa merintih. Ayuh, isikan air untuk aku. Itulah realiti yang berlaku sehingga berlaku penceraian. Oh, isteri aku tak urus aku macam tu, tidak servis kepada aku macam ni, aku nak itu dia bagi ini, aku nak ini dia bagi itu. Si isteri pun klaim benda yang sama.
Oh, dia banyak lompong pada saya, lompongnya begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, saya tak bahagia dengan dia. Kenapa? Karena kita merintih menjadi gelas kosong, sentiasa menuntut supaya kita diisi. Tapi kalau kita melihat walal akhiratu khairun wa abqa, tak apalah, semua yang tak sempurna itu adalah min sifatil bashar, sebahagian daripada package hidup manusia. Nobody perfect. Yang jelasnya, aku akan tunaikan tanggungjawab aku sebagai seorang isteri terbaik untuk suami aku sebagai seorang suami terbaik untuk isteri aku. Maka pada masa itu insya-Allah kita melihat habuan akhirat, itulah yang paling sempurna. Maka kita akan ada tasamuh, ada tolak ansur, ada kata budi bicara tu ada. Saya kata tu sebab tuan-tuan harus sedar, divorce yang berlaku di Lembah Kelang ini pernah satu masa mencatat kadar ke penceraian antara yang tertinggi dalam dunia Islam. Dalam, saya lupa dah statement punya statistik dia daripada tahun berapa ke tahun berapa, tapi antara 156,000 pasangan yang berkahwin untuk satu tempoh, 35,000 adalah bercerai, sekaligus mencatat kadar divorce yang tertinggi di dalam dunia Islam. Semua ini adalah kerana kita tidak melihat dengan sudut pandang mata hati yang berpaksikan kepada wahyu. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin wa syakirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.